Tes. Ada suara tak? Okey. Gambar cantik tak? Hai, Assalamualaikum. Kita dah start live dah hari Khamis. Hari ke-2. Hari ni Khamis kan? Yes, hari kedua PKP guys. Hari kedua PKP. Apa khabar duduk kat rumah tu? Okey, dengar suara dulu jelas ke tak? Okey, tolong komen kat bawah. Jelas ke tak suaranya? Okey, akak pun try dengar dekat Facebook juga. Sekejap Okay, kita tunggu orang masuk. Okay, suara jelas. Yes. Hai. Yes, dah ada yang masuk. Kenapa tu? Uik pula tu? Uik. Okay, hai. Okay, nampak buku Kak Zura hari Khamis. Biasalah, memang sains. Kalau akak ada kekurangan idea, baru akak math. Okay, hari ni kita nak belajar sains. Yes, sains. Okay, so kita nak belajar apa? Ya, hari ni kita nak belajar ada yang teman Kak Zura, yes, kat belakang tu, besar kan. Okay, so hari ni kita nak belajar pemerhatian. Pemerhatian, kawan baik dia siapa? Inference. Okay, so akak tunjuk modul dia dululah. Apa benda lah yang akak nak ajar ni Kejap mana share screen. Kejap ambil yang ni kot. Okay, so akak share screen sekejap. Ada nampak tak? Pemerhatian dan inference. Yes, inilah yang kita nak guna sekejap lagi. Dapat tak? Okay. Ni yang kita nak guna kejap lagi. Okay. So sebelum tu, mana? Okay. So sebelum tu, share ajak ramai-ramai tengok. Okay, kita nak belajar pemerhatian. Pemerhatian dan inference ni bukan sahaja UPSR, tapi di peringkat menengah pengguna juga. Mana-mana je, bukan sekadar di kertas periksa. Okay, kat mana-mana je kita pakai pemerhatian dan inference. Okay, so dah ramai tu. Okay, jom kita start. Alright, yes, nampak. Okay, jom kita start tanpa melengahkan masa. Macam majlis anugerah dah aku buat. Okay, tanpa melengahkan masa, marilah kita start live kita hari ni yang bertajuk pemerhatian dan inference. Okay, nanti kalau nak modul ni, tolong komen nak modul. Nak banyak kali komen nak. Okay, ajak orang lain pun nak juga. Nanti baru akak letak dekat MathsKJDT, Facebook MathsKJDT. Alright, kalau tak ada orang nak, akak tak nak letak. Okay, so first kali sebelum kita jawab pemerhatian, kita kena tahulah dulu apa benda tu pemerhatian kan. Okay, pemerhatian tu ialah proses menyata, dapat tak situ? Proses menyata atau menerangkan sesuatu situasi yang berlaku. Kita nak terangkan situasi yang berlaku. Contohnya macam sekarang musim hujan. So kita akan cakap sekarang berlaku musim hujan. Itu dah kira pemerhatian. Pemerhatian bukan sekadar daripada mata, tapi kita gunakan semua deria kita. Itu pemerhatian. Kalau ada bau busuk, bilik ini bau busuk, contoh. Tu dah kira pemerhatian. Pemerhatian menggunakan kesemua deria kita. Macam kita makan makanan gula-gula ini berasa masam. Itu pun pemerhatian. Okey, sebab apa? Kat sini dia kata proses menyata atau menerangkan sesuatu situasi yang berlaku. Ada typo, sesuatu ni apa ke benda? Okey, sesuatu situasi yang berlaku. Okey, bila dah tahu maksud pemerhatian, senanglah kita nak jawab. Okey, so jom kita tengok contoh kat sini. Contoh pertama, segelas air dibiarkan di atas meja di tengah halaman rumah. Okey, dia letak segelas ke? Yes, segelas. Bukan 2 gelas Tolong baca betul-betul soalan. Soalan kata segelas. Bukan 2 gelas. Ramai pelajar ingat soalan ni ada 2 gelas. Tak. Okey, dibiarkan di halaman rumah selama 5 jam. So soalan tanya apa yang berlaku selepas 5 jam? Kebanyakan soalan macam tu. So itu dah kira pemerhatian. Nyatakan pemerhatian kamu terhadap segelas air itu selepas 5 jam. Okay, so ini ada 2 cara jawab pemerhatian kat sini.
Okey, ada dua cara jawab pemerhatian. Sekejap, mana merah? Yes, kat situ. Pemerhatian. So ada dua cara. Cara yang pertama, selepas 5 jam isi padu air berkurang. Macam tu. Ataupun isi padu air berkurang selepas 5 jam pun boleh. Kita jangan cakap air berkurang, air bertambah. Apa hal? Okey, kita cakap isi padu air. Cerita dia macam tu. Isi padu air berkurang selepas 5 jam. Macam tu. Okey? Boleh nampak tak? Faham tak kat situ? Okey. So, sebelum Kak lanjutkan lagi, boleh ajak ramai-ramai tengok. Hai Kak Syarmini Raka. Hai Cikgu. Hai Cikgu Abimanyu. Awak Abimanyu ke? Yes. Untuk darjah 4, 5, 6 sangat sesuai nak tengok. Okey, darjah tingkatan pun boleh tengok juga. Ada keluar kat kertas 2. Tapi tingkatan dia kurang sikit lah pakai. Tapi kalau keluar soalan ni, memalukan lah kalau tak dapat nak jawab. Sebab dia simple sangat-sangat. Okey, so jom kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi. Okey, cara yang kedua dah tadi isi padu air berkurang selepas 5 jam. Okey, pemerhatian apa yang kita nampak, apa yang berlaku kat dalam air dalam gelas ni selepas 5 jam. Macam tu. Okey, seterusnya. Soalan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Sesuatu siasatan dijalankan bagi melihat pergerakan akar. Tolong baca dekat soalan. Baca betul-betul. Sebab apa dekat soalan pun boleh dapat jawapan. Okey. Bagi melihat pergerakan akar dan pucuk bagi satu jenis tumbuhan dalam masa seminggu. 1 minggu. 1 minggu tu seminggu lah. Okey. Pemerhatian dilukis. So budak-budak ni dia buat eksperimen. Lepas tu dia lukis pemerhatian dia. Pun boleh. Okey. Pemerhatian dilukis selepas dilukis seperti raja di bawah. Okey. Ni cahaya matahari pada atas. So akar ni permulaan. Okey, gambar yang pertama ni, ini adalah awal eksperimen. Okey, ini awal eksperimen. Gambar yang kedua ni akhir eksperimen. Selepas seminggu lah. Okey, so gambar yang kedua ni lah kita nak tengok pemerhatian dia. Kita tengok akar dia. Akar dia pergi mana? Akar dia keluar ikut lubang ni. Pucuk dia keluar pula ikut lubang ni. Dia tak, dua-dua tak keluar ikut lubang yang sama Okey, so macam mana kita nak buat pemerhatian? Ada dua cara kat sini akak bagi. Okey, cara yang pertama, akar tumbuhan menghala ke bawah. Memang akar menghala ke bawah. Nampak tak? Okey, dan pucuk tumbuhan menghala ke atas. Kenapa pucuk ke atas? Sebab matahari dekat atas lah. Matahari dekat atas. Sebab itulah dia pucuk ke atas. Pucuk kejar cahaya. Akar kejar air. Ingat tu. Okey. Cara yang kedua pula macam mana? Akar tumbuhan ke bawah dan pucuk tumbuhan ke atas. Settle. Lagi simple. Okey. Akar tumbuhan ke bawah dan pucuk tumbuhan ke atas. Nampak tak? Nampak tak? Okey, next. Soalan contoh yang ketiga pula kita pergi. Nyatakan pemerhatian berdasarkan gambar di bawah. Okey, pemerhatian. Okey, kita tengok gambar kat bawah ni. Gambar P dan gambar Q. Nampak tak? Okey, kalau tak nampak, Kak besarkan sikit. Nyatakan pemerhatian. So, kita tengok P dengan Q. Okey, kita tengok P dengan Q. So, P, ikan dia macam mana? Ikan dia besar. Q, ikan dia kecil. Okey, so cara jawab dia macam mana? Saiz ikan P lebih besar. Cara yang pertama ni dia tak bandingkan. Pun boleh. Cara yang kedua, saiz ikan P lebih besar daripada Q. So, akak suka cara yang kedua ni. Cara yang kedua ni, dia lebih tepat, dia lebih padat dan dia lebih detail. Sebab apa dia cakap saiz ikan P lagi besar daripada saiz ikan Q. Macam tu. Okay, so kita cakap dia lebih besar daripada tu, dia lebih kecil daripada tu. Kalau kita nak cakap pasal ikan Q pula macam mana? Kalau kita nak cakap ikan Q, saiz ikan Q lebih kecil daripada ikan P ataupun daripada P pun boleh. Tak ada masalah. Okey, pemerhatian apa yang kita nampak lah. Macam tu. Okey. Boleh faham Okey, so bila dah faham, barulah kita boleh buat latihan. Ni latihan dia. Nyatakan pemerhatian. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sahaja. Okey, ada 6 latihan kat sini. Okey.
So, pokok X dan pokok Y. Kita try satu soalan lah. Okay, kita try satu soalan. Tapi sebelum kita try, kan nak share sikit lah. Kita tengah berlangsung kelas online. Yes, kelas online. Walaupun PKP, kelas tetap jalan kak adik, abang, akak. Oi, siapa? Kenapa kena jalan? Sebab sekolah lambat lagi. Kita ni, Mes KJDT ni risau. Adik-adik kat rumah tu tak ada buat apa. Betul tak? Main game, tengok handphone, tengok YouTube, tengok TikTok, buat TikTok. Kan? Tapi kita Mes KJDT ni dah start dah. Ada yang kelas, contoh kelas darjah, kelas tingkatan 3, sains, dia dah habis bab 1 dah. Nampak tak? Dia advance dah, dia advance. Masuk sekolah kita tak tahu bila. Contoh macam negeri-negeri PKP ni, kita tak tahu. Kan, doa banyak-banyak lah PKP ni 2 minggu je. Kalau PKP berlarutan, tak bila tak nak pergi sekolah kan. So kita dah start kelas KTO, okay, macam mana nak join, boleh je komen kat bawah tu, tanya saya nak join. Nanti ada tim saya, tim kita akan PM. Kalau macam malas lah nak pergi nombor-nombor kat bawah tu kan, macam tu boleh, tak ada masalah. Okay, so jom kita sambung balik. Okay, kita sambung balik. Soalan mana tadi ni ini. Okay, so pemerhatian. Apa yang kita nampak daripada gambar yang pertama ni, gambar yang A ni, pokok X dan pokok Y. Apa yang kita nampak? Okay, kita nampak pokok X ni dia kecil, pokok Y ni pokok X ni dia besar, pokok Y ni dia kecil. So pemerhatian kita boleh cakap apa? Pokok X, okay, boleh juga pokok X lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar daripada pokok Y. Senang kan? Senang je. Ataupun kita boleh cakap tadi yang contoh yang pertama, pokok X lebih besar. Dah. Pun boleh. Simple je. Simple sangat-sangat pemerhatian ni. So tolong jangan salah kalau keluar soalan pemerhatian. Okay. Ataupun sekeliling kita ni pun kita boleh buat pemerhatian. Macam awan sedang mendung. Tu dah kira pemerhatian lah tu. Okay. Ataupun kalau nak lebih advance lagi, kita boleh cakap pokok X lebih subur berbanding pokok Y. Ini untuk darjah 6 lah Darjah 6 dia dah advance kan. Dia dah advance darjah 6, darjah 5 dia dah biasa dah nampak soalan-soalan pemerhatian ni. Kalau darjah 4 yes dia jawab soalan macam ni. Darjah 4 kan, darjah 4 dia jawab macam ni tak ada masalah. Darjah 5, darjah 6 dia dah biasa jumpa soalan pemerhatian, come on. Tolong fikir sikit. Okay, kita boleh cakap pokok pokok X lebih subur. Okey, berbanding ataupun lebih sihat lah. Lebih sihat. Berbanding. Kita tak main pakai perkataan daripada, kita pakai berbanding. Nampak tak? Pokok Y. Nampak tak? Okay, ini untuk yang advance lah. Yang darjah 4 jawablah yang bawah tu. Okay, tapi kalau yang macam masih lagi baru nak faham, tak kisahlah darjah berapa pun, boleh guna dua-dua ni, tak ada masalah. Okay, kita tengok B pula. Kita tengok B. Ada 2 kereta. 2 kereta. Okay, so kalau ada 2 kereta ni, kita tengok gambarnya betul-betul. Okay, akak besarkan lagi. Okay, nampak ni. Kita tengok gambar B. Ada 2 kereta. Yang depan ni kereta nombor 6. Yang belakang ni kereta nombor 8. Okay, so pemerhatian macam mana kita nak buat ni? Kita nak buat pemerhatian dia macam mana ni kak? Okay, boleh. Senang je. Okay, pemerhatian ni macam ni. Kita buat. Dekat depan kereta nombor 6 kan? So kita boleh cakap kereta nombor 6 berada di hadapan kereta nombor 8. Pun boleh. Tu dah kira pemerhatian lah. Apa yang kita nampak kan? Kereta nombor 6, okey, di hadapan kereta nombor 8. Kalau nak cerita pasal kereta nombor 8, kereta nombor 8 di belakang kereta nombor 6. Nampak tak? Simple je. Okey, simple je soalan ni. Okey, next kita tengok lagi. Tengok C. Okey, C, pemerhatian. Okay, kita tengok soalan pemerhatian yang C ni gambar. Gambar apa ni? Gambar pokok yang sedang layu je. Pokok ni layu, pokok ni tak sihat. Okey. Pokok ni tak sihat. So kita boleh cakap apa pemerhatian apa ni? Pokok itu, dia tak ada cakap pokok X ke pokok Y ke, nama pokok pun tak ada kan gambar soalan ni kan. So kita cakap je lah, pokok itu layu. Kalau kita cakap mati betul tak?
Salah jangan cakap mati. Sebab apa? Gambar ni dia layu je, dia tak mati pun. Kalau mati, dia tak naik, dia tak melengkung pun dah ada ni. Dia terus semua ke bawah. Macam tu. Okay. Tapi ni dia layu je. Okay. Pokok dia layu je. Okay, next. Tengok yang D pula. Okay, yang ini kita tak dapat kenal pasti kan. Macam mana kita nak cakap baju ni lebih bersih daripada baju ni. Kan? Macam mana? Kita tak tahu kan? Okay, akak tambah sikit dekat soalan ni. Ni. Okay, akak letak ini A, ini B. Okay. Macam mana nak cerita? Awak nak cerita yang bersih ke? Nak cerita yang kotor? Nak cerita yang bersih ke? Nak cerita yang kotor? Okay, so kita cerita yang kotor lah, senang. Okay, nak cerita yang kotor boleh, nak cerita yang bersih pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita ceritalah. Baju mana yang kotor? B. Baju B lebih kotor daripada tak muat. Sekejap, padam. Okay, baju B lebih kotor daripada baju A. Dah. Ataupun kita boleh cakap baju A bersih. Dah, tu je pun boleh. Okay. Senang je soalan pemerhatian ni. Okay, yang bawah ni aku tak nak bincang. Latihan sendiri buat. Okay, kita nak masuk inference. Okay, nak masuk inference. Okay, sebelum masuk inference, kan nak ajak ramai-ramai. Kita nak beritahu lah, live kita bukan hari Khamis je tau. Live kita hari-hari ada. Yes, hari-hari ada pukul 5. Pukul 5 ke atas lah. Ada yang 5 tepat, ada yang 5 sebelum. 5 sebelum tu tak benar lagi. 5 ke atas. Macam tu. Okay. So kalau ada yang macam akak ajar, tak faham lah. Ataupun akak ajar macam lain sikit lah. Boleh je bagi tahu. Bagi tahu je kita. Akak ajar macam ada lain sikit. Saya tak berapa faham dengan part yang tu. Boleh je. Kat mana nak tanya? Dekat sekarang boleh kat komen ataupun dekat Telegram. Yes, kejap lagi tim Maths Kerja Detail akan share link Telegram untuk share untuk parents sendiri belajar, students sendiri belajar. Kat dalam tu kita akan share macam-macam. Yes, bukan maths sahaja, sains pun ada juga. Bukan nota sahaja, latihan pun ada juga. Bukan latihan je, homework kalau nak tanya pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, faham? Okay, jom kita sambung balik tadi. Okay. Kita sambung balik yang A deh. Okay. Inference. Okay, inference ni, inference ni pula dia tanya sebab. Inference ni bahasa dia tanya kenapa jadi macam tu. Kenapa? Habis kalau dah awan mendung kat luar tu, dah kenapa? Macam tu kan, kenapa awan mendung? Habis tu, kalau dah hujan tu, kenapa dia boleh hujan? Contoh macam tu. Okay, itulah inference. Okay, sebab apa kat sini dah? Kita baca makna formal dia lah. Inference dia lah membuat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau situasi yang berlaku. Contohnya macam, dia ni, pemerhatian kita tadi, budak itu nangis. Lepas tu inference. Kenapa dia nangis kan? Inference. Kerana budak itu lapar. Padahal kita tak tanya lagi budak tu. Contoh, itu maksudnya kesimpulan awal. Okay. So, juga dimaksudkan memberi sebab. Kemungkinan suatu peristiwa itu berlaku. So, kalau sebab, untuk soalan sains, janganlah kita tulis sebab. Jangan macam tu. Ni sains. Bukannya bukannya abang kau tanya kau tak. Ini sebab sains. So, kita kena mula dengan kerana. Nampak tak? Kita formal lah sikit. Sains kan. So, kalau subjek sains, fikir diri tu sebagai saintis. Macam tu. Okay. So, inference mesti berdasarkan pemerhatian. Okay, mesti berdasarkan pemerhatian. So, contoh tadi pemerhatian kita, ikan A lebih besar daripada ikan B. Contoh. So, inference kita mesti pasal ikan A je. Jangan cakap pasal tiba-tiba pasal ikan B. Pelik kan? Okay. So, dia mesti ada link up dia daripada pemerhatian tu. Bukan suka-suka je buat inference. Tahulah dia kata kesimpulan awal. Tapi berdasarkan pemerhatian. Lepas tu mesti mula dengan kerana. Okay. Contoh pertama, kita tengok gambar ni. Gambar pokok nan sebatang ni. Okay, aku tak tahu nama pokok apa ni kan. Okay, so contohlah gambar pokok. So, pemerhatian kita daripada pokok tu, pokok itu tidak berdaun. Nampak tak? Kau? Kau main zoom lagi ni. Pokok itu tidak berdaun.
Okey, pokok ni tak berdaun. Tu pemerhatian. So, apa inference kita nak buat? Mungkin kita boleh cakap pokok tu memang tak ada daun ke kan. Okay. So setiap apa yang kita nampak mesti ada sebab dia. Okay. Pokok itu tidak berdaun. So ada 3 akal letak kat sini 3 ke 4 kita ingat tadi. Okay. Inference yang pertama, kerana ditiup angin. Angin kuat sangat. Okay, macam cerita kartun kan. Kalau ada yang benda yang lalu kuat sangat, habis pokok tu terus gondol. Okay, kerana ditiup angin. Ataupun kerana diserang penyakit pun boleh. Ataupun kerana tidak dijaga dengan baik pun boleh. Contoh macam kita jaga pokok lah. Jaga pokok tak reti jaga kan. Habis mati. Tapi yang ni habis gugur daun dia sebab tak jaga dengan baik. Macam nak jaga pokok, letak baja. Kenakan cahaya matahari. Contoh macam tu lah. Okay. Ini contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, kecilkan sikit. Okey. Raja di bawah menunjukkan satu eksperimen di mana pokok keembong A diletakkan di bawah cahaya matahari. Okey, kita kecilkan sikit okey. Okey, okey sambung baca. Pokok keembong A diletakkan di bawah cahaya matahari. Okey, hari ni pokok keembong A letak di bawah cahaya matahari. Manakala pokok keembong B diletak di dalam kotak hitam. Ni keembong B. Okey, nampak tak kotak hitam ni tak ada lubang langsung. Hitam saja. Okey, selepas 3 hari pokok keembong B didapati layu. Dia dah bagi pemerhatian ke dia bagi keputusan kat sini? Dia bagi pemerhatian. Nampak tak ni? Ini kira pemerhatian ni. Selepas 3 hari pokok keembong B didapati layu. Ini pemerhatian. Ingat lagi tak? Baru belajar 10 minit tadi kan? Ini pemerhatian. Selepas 3 hari pokok keembong B didapati layu. So kita bagi inference dekat pokok B je lah. Kenapa? Kenapa pokok B ni layu? Okey. Kalau ingat lagi, tumbuhan sumber asas dia ada 4, betul tak? Apa dia? Air, lagi apa? Udara, lagi apa? Cahaya matahari, lagi apa? Nutrien. Okey. Tapi untuk eksperimen ni dia nak uji yang mana? Dia nak uji cahaya matahari sahaja. Okey. Okey. So inference kita, kenapa pokok B ni layu? Okey, jawapan pertama, kerana pokok keembong B tidak mendapat cahaya matahari berbanding pokok keembong A. Itu cara dia. Okey, kerana pokok keembong B tidak mendapat cahaya matahari berbanding pokok keembong A. Okey, itu cara pertama. Cara kedua, kerana tidak mendapat cahaya matahari berbanding pokok keembong A. Okey, yang ini dia tak ada kerana pokok keembong B, dia tak ada yang ni. Dia tak ada pokok keembong B, dia tak ada. Dia terus je. Sebab pemerhatian tadi dia dah bagi tahu dah. Dia dah cerita pasal keembong B kan. Okey, so kita terus je. Kerana pokok dia tak dapat cahaya matahari macam pokok keembong A. Okey, kerana tidak mendapat cahaya matahari berbanding pokok keembong A. Ni cara kedua. Cara yang ketiga, ni. Pokok keembong A mendapat cahaya matahari manakala pokok keembong B tidak mendapat cahaya matahari. Kalau jawab macam ni, dia dah melingkupi kedua-dua jenis pokok tu. Soalan tanya B, kau jawab sekali. Dengan A pun kau jawab juga. Memang tepat lah tu. Okay, tak ada masalah. Janji jawab soalan. Soalan tanya B tu kan. Okay, kenapa B? Kau jawab A dulu, lepas tu baru jawab B. Pun boleh. Okey, kita cerita pasal tidak mendapat cahaya matahari. Okey, yang ini kita kena bandingkan lah sebab dia ada 2 jenis pokok. Kalau dia satu je, tak payah bandingkan. Okey, tapi kalau 2 macam ni, kita kena bandingkan. Macam tu. Okey, yang ketiga. Contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Beberapa ekor ikan telah dimasukkan ke dalam sebuah akuarium. Okey. Kita tengok gambar ni. Okey, ada berapa ekor ikan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akuarium dia besar ni je. Okey, kuantiti makanan disediakan dalam akuarium tersebut. Okey, dalam kuantiti yang sama. Okey, kuantiti makanan yang sama ni tertinggal ni. Okey, yang sama
disediakan dalam akuarium tersebut. Pemerhatian dilakukan. Okey, so dia bagi gambar je pemerhatian dia. Okey. So kita kena kenal pasti sendiri apa pemerhatian dia. Apa yang kita nampak. Okey, pemerhatian yang kita nampak daripada gambar ni ialah saiz ikan berbeza. Nampak tak? Ni ikan ni besar. Ikan ni besar. Ikan ni kecil je. Ikan ni kecil je. Ikan ni besar. Nampak tak? Okey. So, saiz ikan berbeza. Okey. So, mungkin kita boleh ceritakan inference. Kat sini inference dia apa? Banyak inference yang boleh kita cakap. Okey. Inference yang paling tepat sekali kerana berlaku persaingan. So, bila ada persaingan ni apa? Darjah 6 nanti baru belajar. Okey. Persaingan ni berebut lah. Contohnya kau 5 beradik. Okey, mak bagi 1 coklat bar je. Okey, kongsi. Masing-masing dapat sikit tak? Dapat sikit kan? Berbanding dengan kalau kau dua orang je, 2 beradik je, mak kasih 1 coklat bar. So kongsi. Dua-dua ni dapat banyak tak? Dapat separuh kan? Pecah 2 je. Tapi yang 5 beradik tadi tu kena pecah 5. Kan dapat sikit je. Itulah persaingan. Okey, sebab itulah dalam cerita ni pula saiz ikan ni berbeza sebab berlaku persaingan. Kalau ikan tu jenis yang jenis jenis agresif, dia tolak ikan-ikan lain, and then ikan lain yang kecil-kecil ni tak dapat makan. Okey, itu salah satu sebab kerana berlaku persaingan. Ataupun sebab yang kedua, ikan tu besar kerana ikan yang besar mendapat makanan yang cukup berbanding ikan yang lain. Okey, ni masih lagi cerita persaingan. Ataupun kerana ikan yang besar dari benih ikan yang berkualiti. Nampak tak? Ikan yang sama tapi benih ikan yang berkualiti akan menghasilkan ikan yang besar. Macam tu. Okey. Ini kerana sebab soalan ni dia tak berfokuskan pada satu bab tau. Sebab tu boleh bagi macam-macam sebab, bagi macam-macam inference. Tapi kalau macam soalan yang berfokuskan kepada bab and then dalam bab tu dia fokuskan lagi kepada satu topik, baru kita jawab inference tu tertumpu pada topik tersebut. Macam tu. Okey, tapi yang ini gambar ni dia tak cakap pun dalam bab apa ke, macam tu. So kita kena kenal pasti sendiri jawapan kita apa. Sebab tu jawapan macam-macam kat sini. Persaingan lah, benih ikan lah, macam tu. Okey, boleh faham So untuk live hari ni tak semestinya anak-anak je yang boleh tengok. Mak-mak pun boleh tengok. Sebab apa? Bila mak-mak faham, mak ayah faham. Okey, mak-mak pula Bila mak ayah faham, okey, bila anak tanya homework ke, nak buat latihan sendiri ke, mak ayah sendiri boleh explainkan kat anak-anak. Tak payah nak cari cikgu luar ke apa ke, tak payah. Okey, sendiri faham, sendiri jadi cikgu kat rumah tu. Okey, so bila dah faham semua contoh, barulah kita pergi dekat latihan. Okey, so sebelum kita pergi dekat latihan, kan nak cerita sikit lah. Kita ada kelas KTO. Bagi yang baru join tu, yes, kita ada kelas KTO. Kelas KTO kita walaupun dah nak hujung bulan ni masih lagi diterima. Sebab apa? Specialnya KTO kita, kelas tujuan online kita ada rakaman. Bila kelas live tu, kita rakam, lepas tu kita masukkan dekat dalam FB group private kau. Okey, group tu mana yang daftar je baru join. Group tu bukan je ada video saja, ada nota-nota tambahan yang lain. Special kau. Carilah tempat lain, tak ada. Okey, kat kita je ada. Okey. So jom kita sambung soalan. Ada ke? Oh, hai Syamini. Yes, Syamini tadi tu Mak Abimanyu tu. Ke Abimanyu sendiri yang tengok kan? Okey. So kita tengok balik soalan tadi, latihan terakhir kita untuk hari ni. Okey, nyatakan inference bagi sedap gambar. So, sebelum jawab inference, kita kena kenal pasti dulu pemerhatian kita apa. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Sekejap kat zoom gambar. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Tengok gambar. Ada anak panah. Asalnya macam ni ada daun. Tiba-tiba tak ada daun. Okey, tu pemerhatian kita. Okey, inference kita apa? Kerana apa? So, mesti mula dengan kerana Okey, kerana kenapa dia tak ada daun? Mungkin tak dijaga dengan baik ke, tak dapat nutrien yang cukup ke, pun boleh. Okey, kerana tidak mendapat okey, kita boleh cakap kerana tidak mendapat nutrien yang
cukup. Pun boleh. Ataupun kerana ditiup angin. Pun boleh juga. Ini sama dengan soalan atas tadi kan? Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Okey. Inference ni. Nampak tak? Burung ni kan? Okey. Agak besarkan lagi. Mungkin tak nampak gambar burung. Mungkin dia nampak gambar harimau ke apa dalam sangkar. Okey. Kita besarkan lagi. Okey. Kita nampak tak? Okey. Burung dalam sangkar. Ada makanan. Selepas beberapa hari, burung tu mati. Walaupun ada makanan tapi dia mati. Apakah sumber asas untuk hidup? Mesti ada makanan dan minuman. Makanan, air, tempat tinggal, udara. So dia cukup semua sekali tapi dia tak ada apa? Tak ada air selepas beberapa hari tanpa air. Nampak tak dia tulis kat situ? Tanpa air. So inference dia apa? Kerana apa ni? Tiada air sebagai sumber asas hidup. Okey, air. Air mungkin air tu untuk mandi ke kan? Tak, kita nak cakap dia tak ada air. So dia tak boleh nak hidup. Dia tak ada nak minum air. Macam kita lah manusia kan. Sama juga. Kerana tiada air sebagai sumber asas hidup. Macam tu. Okey, soalan terakhir lah kita pergi untuk hari ni. Yang ni nombor 3. Okey, X, Y. Okey, pokok X kecil, pokok Y besar. Okey, itu pemerhatian. Inference, kenapa? Kenapa pokok X kecil, pokok Y besar? Kenapa? Macam-macam kita boleh buat. Okey, kerana apa? Kerana, okey, kita nak cerita pasal pokok X ke pasal pokok Y? Pasal pokok Y boleh juga. Okey, sebab pokok Y besar kan? Okey, kerana pokok Y menerima air. Kita jelaskan keempat-empat sumber asas tumbuhan. Air, lagi apa? Cahaya matahari. Okey, lagi apa? Udara dan nutrien yang cukup. Macam tu. Okey, cukup. Cukuplah sampai di sini. Okey. Cukuplah tu. Sampai situ je cukup. Okey. Banyak lagi kat situ boleh buat sendiri. Nanti akak akan letak dalam Facebook MathsKJDT. Okey. Boleh jawab sendiri. Boleh ambil nota kat situ. Free je kita bagi. Tak ada masalah. Tak ada kena bayar apa-apa. Free je. Sebab kita nak pastikan pelajar walaupun duduk rumah dia boleh belajar. Jangan duduk rumah buang masa. Okey. Kita memang bagi bahan-bahan free je. Nak dapat lebih kat mana? Dekat Telegram. Hari-hari ada masuk nota. Betul tak? Okey. So, jadi ada tak yang dah share link Telegram? Aku rasa belum ada lagi ni. Kejap lagi ada yang share link Telegram. Siapa yang belum join Telegram kita, boleh join Telegram kita, channel Telegram. Kat situ ada hari-hari ada nota, ada latihan, ada maklumat-maklumat penting berkenaan dengan pendidikan ke apa ke. Semua ada dalam tu. Jangan risau. Okey. Okey. Kelas online kita pun masih lagi dibuka untuk pendaftaran. Kalau baru daftar malam ni, baru daftar hari ni, risau ketinggalan kelas minggu lepas, jangan risau. Kita ada rakaman kelas. Boleh tengok balik. Boleh ulang sampai lebam. Boleh lajukan. Kelas ni lambat sangat lah ni. Lajukan. Macam tengok cerita video kat YouTube tu kan. Lajukan. Sama kat video nanti tu. Okey. Boleh dapatkan latihan tambahan. Boleh. Macam-macam kita boleh bagi. Cakap je. Saya nak latihan bab ni. Saya nak nota bab ni. Nanti kita bagi. Minta. Kalau tak minta tak dapat. Gitu. Okay. So, yes. Dah ada yang sharekan link Telegram kat situ. Terima kasih. Okay. Kita juga ada YouTube. Okay. Boleh tengok kita punya YouTube. Kat YouTube tu bukan akak saja yang ada, ramai lagi yang ada kat YouTube tu. Bukan saja berkenaan dengan pembelajaran, selain pembelajaran pun ada. Kita ada TikTok juga. Okay. TikTok kita baru nak manja-manja kat situ, baru nak belajar cara main TikTok macam mana. Okay. Kalau ada jumpa TikTok yang berkenaan dengan pendidikan ke, boleh tag kita kat situ, MathsKJDT. TikTok kita pun MathsKJDT juga. Okay, sampai sini je live akak untuk hari ni. Yes, rakaman Zoom kelas. Okay, sampai sini je live kita untuk hari ni. Kita jumpa di live yang akan datang. Jaga diri, coronavirus ada sekeliling kita. Alright, so bye. Assalamualaikum.